Okay guys, kita dah on the way nak balik dah. Kita pergi bukit, kita dekat Bukit Tinggi. So semalam tak sempat kan nak singgah Kandang apa? Kandang Kuda. Tak lambat kan? So jom kita Assalamualaikum, kita pergi Kandang Kuda. Buat sini lah, Bukit Tinggi. Mana? Oh, baru gerai. Ini ke Kandang Kuda ya? Inilah dia. Kuda. Hihihi. RM2 je. Dah sampai dah ni. Ada banyak kuda. Sorry. Sorry. Vanilla 2 kan? Oh, tiket. Vanilla 2 Okay. So korang masuk sini boleh tengok kuda, tapi pastikan korang datang awal. 10 pagi dia start, korang boleh naik kuda. Bayar RM2. Murah lah. Oh ramai. Ni nama dia Shima lah. Shima nama dia. Mana nama dia? Ni Shima. Oh, ada nama? Ada. So Shima. Hai Shima. Sama lah. Shima. Hai. Bad mood lah pula. Oh. Boleh pegang? Boleh. You mau pegang dia? Tak nak? Besar lah dia. Sama. Ni nama dia? Heli. Hello. So ada banyak weh kuda. Oh, ni pun ada kuda. Banyak kuda. Plus ada. Semua ada nama. Felicia, Charlie, Mustang. Ni tak tahu nama dia apa. Midnight. Ni Bonita. Dia nama Midnight malap je. So kat depan ni dia ada dia punya tempat korang boleh lepak, boleh duduk ni. Ada tempat kuda. Ui, yang ni kecil lah. Comel lah. Comel lah dia. Hai, hello. Ini berapa tahun umur dia? Besar. Ini Arab 26, 27. Oh. Dia hidup berapa lama? 30, 35, surat tua 41. Oh. Dia tak lompat lah? Dia pun mengantuk ya. So itu dia kandang kuda. Kita orang nak balik dah ni. Bye. Jangan lupa belanja, like, comment, share and subscribe. Assalamualaikum.